pula penerima kertas warna kuning. Siapa dia? Okey, seterusnya. Okey. Kepada sambutan bertuah kepada mereka-mereka yang bertuah, dipersilakan. Okey, penerima pertama siapa yang dapat kertas warna merah? Siapa tadi? Okey. Fine. Okey, kira dia. Saya nak ambil gambar di belakang, kiri depan. Pasal dah. Ini bisa tak ya? Ada satu lagi bilang ni, tengok saya ni. Cari, baca deh. Cari kamu. Jatuh kok. Kali jatuh. Okey, seterusnya penerima dan nantikan dengan undian yang tinggi. Encik itu Hasan Nasiril. Naib yang dipertua Encik Amir Kadram bin Maju. Setiausaha Encik Muhammad Firdaus bin Jawahir dan Bendahari Encik Muhammad Nasrul bin Kastan. Ya. Ditanya kepada mereka yang dilantik lagi sekali, maksud saya. Ya. Oh, okey. Diminta Jabatan PBG 2025 untuk tampil ke hadapan. Ya, merdeka. Dan mengambil tempat di bahagian hadapan. Yang dipertua kita sekali lagi dijemput Encik Ibn Hasan bin Nasiril. Dan yang dipertua Encik Amir Kadram yang ada di sini. Seterusnya saya masih lagi Bendahari Encik Ibn Hasan. Ini semua daripada undian anda semua. Okey, dan dipersetujui oleh penasihat kita, Guru Besar. Okey, itu untuk Jawatankuasa PIBG bahagian 4 atas. Manakala untuk Jawatankuasa PIBG EJK, ini adalah nama yang dilantik Encik Abdul Hamid bin Jaafar, Encik Juli bin Alawi, Encik Joni bin Jamal, Wan Jasminah binti Ahmadju, Wan Rosindah binti Jamal, Encik Joshua Kolongan, Cik Diluna Tatu dan Encik Hasan bin Ibrahim. Allah balak. Tanya kepada yang telah dilantik. Okey. Okey. Jadi untuk maklumat semua, sekali lagi ini adalah undian daripada Ibu Bapa dan Penjaga. Setelah ini ini adalah jumlah tertinggi yang diundi oleh Ibu Bapa dan Penjaga dan juga guru-guru. Okey. Dan untuk maklumat semua, kita akan mulakan pendaftaran ini pada selepas cuti nanti, yang mana saya akan minta ahli jawatankuasa untuk mengisi borang. Yang kita akan ubahlah balik jawatankuasa kita apa yang perlu untuk melaksanakan apa program kita pada masa hadapan. Jadi, terima itu saja penasihat. Ada perlu? Kalau tidak, okey. Masa PIBG 2025, penasihat masih lagi Guru Besar Encik Dr. Mano Wali, itu Encik Dr. Muhammad Benjamin, tiada perubahan. Okey. Okey. Dan bagi Jawatankuasa PIBG 2025 atas nasihat daripada penasihat kita, beliau mencatatkan pada tahun ini kita hanya ada 13 ahli saja. Dan untuk maklumat semua, PIBG, Jawatankuasa PIBG maksimum 15 orang. Dengan 7% adalah ibu bapa dan 3% adalah guru-guru. Disebabkan begitu. Jadi pada tahun ini kita kurangkan kepada 13 ahli saja, iaitu 8 ibu bapa dan 5 guru. Di sini kita nampak majoriti dianggotai oleh ibu bapa. Okey. Okey, seterusnya saya akan paparkan hasil undian yang telah saya dapat. Hasil undian. Okey, saya pagi tadi telah menerima sebanyak 23 kertas undian. Okey, dan telah membuat perhitungan. Okey, dan telah pun kira-kira dan juga keputusan telah pun saya maklumkan kepada penasihat dan dipersetujui oleh Cikgu Muhammad Firdaus bin Jawahir sebagai pengurusi sementara untuk melaksanakan proses seterusnya. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada penasihat PIBG SK Tanjung Mawali, Cikgu juga Prof. Benjamin di atas Tengok cantik ke gambar Wan? Okey. Bismillah. Sebagai pengurusi tetap, saya dilantik bagi mengendalikan mesyuarat pada petang ini. Saya ingin memulakan tanggung jawab saya dengan satu perkara yang penting, yaitu
pemburuan rasmi jawatan kuasa PIBG bagi sisi 2024-2025. Hadirin sekalian, sepanjang sesi lepas, ahli jawatan kuasa PIBG telah menunjukkan semangat kerjasama yang tinggi serta komitmen dalam menyokong segala aktiviti sekolah. Atas nama seluruh warga sekolah, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa atas sumbangan dan pengorbanan masa serta tenaga yang dicurahkan demi kemajuan anak-anak kita di SD Tanjung Manawali. Dengan itu, saya secara rasmi mengumumkan pembubaran jawatan kuasa PIBG sesi 2024-2025 berkuat kuasa serta merta bagi memberi laluan kepada proses pemilihan jawatan kuasa baru. Sekian, terima kasih. Sekali lagi saya mempersilakan pengurusi tetap yang dilantik Encik Muhammad Firdaus Sejawahir untuk mempengerusikan proses ini. Mohon Tuan Pengerusi. Okay. Saya dimaklumkan ada di antara bapa-bapa yang membantu Cikgu Nasrul untuk memastikan anak-anak murid SKTM berlatih mendapat pencapaian terbaik Nasrulkan. Jadi saya boleh pakai itu sebagai pelibatan Encik PIBG dalam aktiviti yang berkaitan. Okay. Itu saja pelaporan aktiviti PIBG bagi tahun 2024. Okay. Saya teruskan kepada pelaporan kewangan terus. Okey, kerana memandangkan Puan Teresa terus ada di sini. Okey, untuk makluman semua, pelaporan-laporan kewangan akaun PIBG sekolah menggunakan bank Agrobank dengan nama akaun Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Tanjung Manawali. Itu nombor akaun kita, boleh nampak. Okey, baki pada 8 Mei 2025 saya telah cek adalah yang ada dengan kita di akaun PIBG kita adalah RM5,651 dan 86 sen. Untuk makluman semua, di mana duit ini sampai? Duit ini adalah sumbangan daripada NGO pada luar, terutama sekali pada projek Seterusnya dijemput naik yang di-Pertua PIBG SSC 2024 Encik Ujuli bin Ali Awi. Dijemput Setiausaha Usaha PIBG sesi 2024 Encik Muhammad Firdaus bin Jawahir. Seterusnya untuk Bendahari PIBG sesi 2024 Puan Clarice Lazarus yang tiada bersama kita hari ini kerana telah berpindah sekolah. Untuk itu majlis diteruskan penyampaian kepada AJK PIBG bagi sesi 2024. Dijemput penerima Puan Mariana binti Ali Awi. Puan Noresa binti Otong. Puan Rosinda binti Jamal. Encik Doni bin Jamal. Puan Mercy binti Bel. Puan Jasminah binti Akmal Juru.
Encik Abdul Hamid bin Jaafar. Encik Amir Kadram. Mohon wakil isi untuk Encik Amir Kadram dan masih di penghargaan. Dalam perjalanan. Seterusnya Encik Jocelyn Perongan. Encik Delana Tatu. Dan penerima terakhir Encik Muhammad Nasrul yang sama-sama tiada juga di sini. Terima kasih Tuan Juri atas sudah menyampaikan di sini. Kami berharap sangat-sangat agar semua ibu bapa di sini teruskan, ya, teruskan sokongan kamu kepada pihak sekolah. Yakin dan percaya kepada guru-guru di SK Tanjung Manawali ini, kerana saya memberi janji kepada kamu bahwa guru-guru di sini akan sentiasa memberi yang terbaik untuk anak-anak kita. InsyaAllah. Jadi akhir sekali, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Mesyuarat Agung PIBG SK Tanjung Manawali bagi sesi tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Kurang sesuai, kamu boleh mengutarakan cadangan melalui persatuan inilah. Berbincang, kemudian nanti YDP akan datang jumpa dengan guru besar. Cikgu, kami tidak setuju bah kamu buat program begini. Apa kata kita buat program yang begini? Kami boleh terima. Tapi kita mengikut prosedur yang betul. Bukan siap tiba-tiba naik pergi sekolah terus bercakap. Ya, kita ada persatuan. Jadi gunakanlah persatuan ini untuk kita melaksanakan ataupun membuat perbincangan berkaitan program-program yang khususnya untuk kebaikan anak-anak kita. Ya, jadi setakat ini saya sangat-sangat bersyukur kerana sesungguhnya satu persatuan yang diiktiraf, yang mana bukan sahaja sekolah kita, tetapi semua sekolah di seluruh negara melaksanakan mesyuarat PIBG. Kalau di sekolah luar yang besar-besar itu, wah memang ramai. Ya, mereka sampai melaksanakan di tempat yang besar. Contohnya dalam dewan yang besar, bendahari tiada sini, Cikgu Kleris, dan seterusnya EJK PIBG yang terdiri dalam kalangan guru dan ibu bapa. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, pertama-tamanya saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua ibu bapa yang hadir pada hari ini. Kerana tanpa kehadiran kamu, mesyuarat ini tidak dapat dilaksanakan. Sebab nama persatuan pun Persatuan Ibu, Bapa dan Guru. Kita bersama sesama merdeka sepanjang masa, bersatu segala bangsa sentosa, apa negeri merdeka. Negeri kita yang
segalaku banyak hidup bersatu dan maju. Atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini, pendaftaran yang sedang berlangsung ini dan para tetamu dijemput mengambil tempat masing-masing. Bersyukur kita telah penuhkan ruangan hadapan. Terima kasih kerjasama Ibu Bapa sekalian. Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, majlis kita